Podcast ini dibawa oleh EduDebt Private Limited dan juga Level 2 Coffee. Dapatkan kopi level 2 anda melalui WhatsApp 81332914 81332914. Dan jika korang perlu bantuan masalah hutang, sila hubungi EduDebt di www.edudebt.sg. Podcast kami disokong kuat oleh Goal Aspiration. Ladies and gentlemen, please make some noise for What Hey, what's up? Hey. Aha. What story for today? Aku is Kemamsti. You And me. I rascal you back. Ya, dia punya air rascal. Dan aku adalah Tupac Shahrul. Yes. Selamat kembali guys. Welcome back. Selamat Selamat kembali, guys. Welcome to another episode of What Podcast. Aku nak bring up satu. Okay. Tadi aku nampak kat TikTok Ah, Ayanda PDD Jadi dah ada chicks lah kat dalam jail. Sial je. Ji. Sial je. Taklah Sial. Betul. Bukan yang gambar aku send tau. habis. Ha? Ni ada lagi satu gambar. Ni yang tadi kau send habis Ayi cakap ni Bukan, merepek. bukan dia. Ni lagi satu. Ada lagi? A black guy tapi ikat tocang rambut. Siapa Kira Dia punya side chick lah. kira boy dalam prison Boy dia dia. lah. meripik Betul. tak ada meripik. Nanti aku send kau gambar dia. Ini betul tak betul? aku Betul. rasa Ini Takai AI. AI lah. Asyik semua AI je. ini Betul. semua munafik. Munafik. Habis AI lah bro. Benda Don't know, gini Haji. AI lah Sial. Nifak akbar, munafik. Munafik Pani minanar. Munafik. Alright. Tapi ya AI lah AI. So Tapi tunjuk nanti. Sorry. kita kata kita dah berbual pasal handphone di ban di Singapore next year. Singapore, Mula betul. starting 2026. Betul. Yes. Mati keras lah anak-anak korang. Standby je. Betul lah standby. Bagus. Para muka bagus. Para Ya. muka. Berkuat kuasa tahun depan Tahun depan juga. kita cross Cross apa? ke seberang. Seberang Cross tambak. border Seberang lah. tambak. Seberang tambak. lah je. Okay, come my Malaysian commenters. Come. Naik apa? Naik kereta. Naik bas lah, naik bas. bas. Naik bas. Okay, kita naik Seberang bas. tambak lah je. Naik bas KKKL. Sampai ke mana? Johor. The whole of Malaysia. The whole of Malaysia. Whole of Malaysia. Okay, sampai Malaysia. Nanjung lah. Tapi aku rasa they Bas dapat. are doing the right thing than what we are doing first. Kau faham tak? Okay. Dia Apa? Diorang akan ban social media untuk budak-budak yang bawah umur 16 tahun je. Adalah satu pencapaian lah, kejayaan lah tu Well untuk orang. done. Tapi actually Tahniah, Singapore tahniah. should do this first. Tapi Betul. apakah yang menyebabkan mereka untuk ban budak-budak 16 Social tahun? media. 16 tahun belum balik kot. Bodoh. Apakah sebabnya? Belum balik kot. Belum balik terus tak boleh pakai handphone lah. Itu pasal lah. Diorang belum Ya. fikir. Belum Dia ada fikir. sebab dia. Cyberbully lah. Cyberbully. Untuk kurangkan cyberbully. Okay. Orang-orang tua Untuk- pun kena cyberbully. Untuk kurangkan kena scam. Okay. Orang-orang tua pun kena scam. Untuk kurang mix around aku rasa. Pencampuran salah atau Salah pancuran pancuran. Kau pergi tu spa. Kau sauna kat sana kan. Kau tengok video. Dia sama. Semua sama tu kan. Iman itu kena tangkap suara wecau je. Ada satu tengah makan Maggi sial. Itu tak apa. Aku baru baca tadi news. Next week lelaki tu nak kahwin. Mampus. Oh habis. Kena tangkap kat dalam bilik hotel 6 lelaki. Habis. Mampus. Itu baru Game. betul. B B. B. Kata pula B tu apa? Betul tak B? Kan brother. Ya betul.
So kena tangkap. So kena tangkap kau pakai word B lah. Apalah makcik tu. Apalah, B for brother. Brother nak apa? Nak menyundal agak-agak lah brother. Lah brother ni. B for babi. Kau dah menyundal. Tak apa. Kau rimbat bini kau sial ke depan orang. Tu pasal lah. Yes. Aku tak tahu cerita ni. Ada. Dia rimbat bini dia. Sial So lah kena bastard. tangkap lah. So kena tangkap. Dah salah. Dia tolak sial bini dia depan orang. Yes. Okay, Asal kau panggil dia B sial? Asal you panggil dia B? B lah, tak salah apa panggil B, kan brother. B tu apa? B tu brother. Yang jawab tu perempuan tau, bukan lelaki. Oh serius lah. Kira yang skandal dia lah. Skandal dia dia. lah. Okay lah. Bocui apa. Bodoh. Kau cakap kau tak matai dengan dia. Kira. Kau cakap kau tak matai dengan dia, tapi kenapa kau panggil dia B? Bodoh sial. Tu yang dia jawab. Kan brother. B Dia tu tahu tak fikir dia kita ni apa? bodoh sangat. Tak, dia B for fikir bodoh. dia ingat perempuan tu bodoh. Sial. So sekarang kau dah kahwin, siapa dah kahwin jangan panggil bininya B Tolong Nanti bini kau terasa yang dia brother. Brother. Betul. Okay, back to yang social media. Social media, Okay. yes. Kenapa agak-agak kau yang under 16 ni tak boleh ada social media account? Kurangkan cyberbully. Aku rasa aku rasa this is the last measure that they can think of lah. Okay. Macam Cyberbullying. it's not like social media CB lah. It's not social media like apa namanya Facebook ni semua tau. Rabak sih. Ku 3 shot rabak siap kau kena. Sial habis. Iya. Apa buat sial? Ji, tengok Haji. Rabak sial aku. Hasil. Tersalah saya. Aku rasa it's more to Telegram. Social. Is that under social media? Social. Or under messaging? Sosial. Social media is under ini apa? Telegram pun ada social lah. No, it's not. No, it's under messaging. Messaging, yeah. Yeah. But you need an account to open that what? Betul? Yeah, So- account, email, yep. Oh yeah lah, because you don't need a phone number to open a Telegram account kan? Do you need one? No need. Yeah, No need. don't need. So every time yang budak-budak ni beli handphone, they have to tak tahu ada orang came up with a Macam mana dia nak system that that they have to declare their nama, umur IC nombor semua lah. before they open up that handphone. Kira pasport lah. Somewhere That handphone. the handphone that they buy, Ah. they have to set up macam kan apa. Oh yalah, the initial part lah, nak kena Initial set part, up semua lah. yeah, Yalah. And Correct. if they are caught lying, boleh kena saman. Oh, serious. Wow. So but it's just for the social media part lah. Ya, social media but. Social media, yalah, aku rasa wajar jugalah. Ya, Disebabkan apa tau? Disebabkan kadang-kadang budak ni without knowing, dorang akan upload gambar dorang happily Ajay. dekat dalam social media ni. Ajay. Jadi sekarang disebabkan AI intelligence ni terlalu tinggi. Okay, orang-orang scammer ni boleh menggunakan gambar-gambar beliau untuk diperkenakan orang lain. Oh betul. Itu satu. Dan orang lain boleh mengambil gambar diorang untuk jadikan bahan. Menjadi gambaran, betul. Jadikan bahan. Kira Mana- kali dia orang. Kan? Habis? Bahan kucuk. Kira. Ada. Oh, betul. Serius lah? Ajay. Tidak tak benda yang tak mengejutkan jugalah. Aku bukan nak generalize, but there's a group in muka buku. Okay. Macam kau masuk dalam ni group, nanti siapa yang get invited only can go into that group. Okay, betul. Dalam group tu ada gambar-gambar Okay, wak. budak-budak muda, perempuan, umur as young as 5 years old, Kira 6 years PD old. file ni tempat lah. Oh serius lah? Yes, betul. Oh that's bad sih. So that's why aku rasa ni benda harus dipantau lah. Seharusnya. Oh rabak lah. Nampak je. So easy betul juga lah. Macam aku tak tahu kalau WhatsApp post social juga. Tapi tu perlu handphone number tu set up lah. Ya. Yeah, So it's not like a full on social media platform lah.
Dia pada aku macam WhatsApp ni It's not macam world boleh dapatkan atau World kira dunia. Yeah, it's still encrypted, it's still macam security lah. Yes. Betul. Tak boleh suka Google this person tapi keluar nombor WhatsApp atau WhatsApp yang profile tu. Ya. Ya, correct. Ya. Telegram Macam ni kadang-kadang bimbang budak-budak tak tahu kan, orang just taruh dorang punya address and such. And easy for the criminal to do their part lah. Betul. Kau faham tak? Betul. Kau feel lah. Aku feel kau lah. Feel. Tapi soalannya, adakah Mi Smartphone menjahanamkan hidup kita atau memudahkan kita kehidupan seharian? Pada aku kalau kita masih pakai handphone Nokia 3210, Nokia dulu lah, kira no smartphones lah. It's much more simpler life, kau faham tak? When sekarang bila keluarnya di smartphone, it's convenient. Okay. But then is merosakkan, menjahanamkan lah hidup budak-budak yang baru nak naik. Macam kita pun nak dikatakan sama jugalah. Macam dulu kita nak tengok bahan yang dilarang, jalan CD je. Betul. Betul tak? Betul. Sekarang by phone kau dah boleh tengok. Betul. Dah boleh duduk dalam bilik seorang-seorang. Betul. Tak, okay, macam kau cakap dulu. Kira budak-budak sekarang tak payah struggle je. Yalah, macam kau dulu kau cakap 3310. Dulu pun ada problem-problem dorang juga sendiri. Yang time kita mana yang bergantung, mana yang dulu problem tak aku pakai 3310 tak ada duit nak top up lah. Tak ada duit top up. So it's also there's problems lah. But sekarang punya smartphone dia punya problem dah amplify in terms of macam lagi teruk lah, pasal they can get either hurt, rape or molested or whatever shit, and even be killed lah basically lah by their own doing lah. Yeah. So bagus lah that they are banning this for the under 60. Macam sikit hari aku terbaca satu artikel ni and then they are not the first country to do it lah. Australia dah start lah. Dah. Australia dah start. Yes. Dah start ke starting? Dah start. Okay. Yalah. Apa dia? Probably ada isu-isu yang buat orang terus tersentak untuk mungkin betul. Ada banyak budak hilang kot. Baca artikel apa je? Macam apa tu? Sabar kejap. Tadi foto dia. Baca artikel yang sikit hari aku ada baca satu perempuan Brazil ni. Okay. Dia kira is a rival punya gang punya ni lah, kira Oh shit, I think I heard before. Okay. Lain baju lah kira. Lain baju lah. Sama baju lain butang ke? Sama lain baju lain butang. Okay. So diorang dapat dia punya rival ni dapat track dia through this social media. Okay. And then tangkap dia. And what they did was rape Karigara. Diorang record dia. Diorang record dia, literally record dia dengan tangan kat parang, diorang tetak dia punya leher dia. Serius lah. Sampai putus je. But yang tetak tu diorang tak tunjuk lah. Masa ada mask. Okay. Dia mask. No, I mean video yang dia tetak tu ada. Tunjuk je. Okay, Mat. Aku dia tak tunjuk dekat kau dapat social tengok media. Dapat tengok. Aku cari dekat, because I read it was circulated through the dark web. Yeah. Tapi somehow it manages to macam kau dapat cari lah. Aku try cari tak dapat. Aku dapat. Kau dapat cari lah. Dapat. Dapat apa? Dia satu orang tengah tetak dia punya leher dia tu, tengah potong-potong. Lagi satu lah cucuk dia punya perut. Serius lah. Dang. Aku kalau nak bunuh orang kalau nak pancung kepala orang aku nak asar dulu aku punya pedang ke pisau. Tapi aku tak nak masa 2-3 kali saya ketak. Okay, wak stres sial. Kulit tebal je. Ya. Tetap macam mana kau pun boleh asar apa. Kau cari samurai ke kan. Tak terfikir dapat hari tu. Itu sebab lah. Betul. That means you shouldn't do like that lah, because you don't cut a meat with pisau tumpul lah kan. Kira aku stres aku tengok kalau tak benda tu tak tercabut-cabut. Pisau tumpul orang putih cakap apa? Blunt. Blunt. Okay. So
Pasal member aku pernah cakap macam dulu time kita ada Facebook Bila di social media belum hype lagi, Okay. kau orang suka share kat Facebook kan dulu check in kat gini kan. Member aku pernah tahu kau suka check in, taruh check in sini, check in sana What if kau tengah checking ini, orang tak plan nak rompak kau, orang tunggu kat situ, orang pergi rompak kau? Ya loh. Kau faham maksud aku? It's like unnecessary, in a way, unnecessary problem for diri kau. Which actually Klik. Ada actually happen, bro. Is it? Happen a lot of times lah. That's why Facebook came out with like security features. Dulu baru start Facebook mana ada private profile. Dah lepas banyak case, terus dia buat private, dia buat setting security features. Aku tak tahu. Because of Dah terjadi check-in pun. ni, check-in pun kadang-kadang bahaya juga untuk orang berpasangan yang dah kahwin. Betul. Yes. Tak ada, kau boleh buat, tapi pasal the main idea of social media is, especially like Facebook, how it started is to connect with people you know. Yo. Right? You're not supposed to add friends with people who you don't know. Yo. And you share photos, you share whatever you do with your friends who you know. Yo. I see that coming. Tapi macam what if let's say kau bangun besok hari kau bangun suddenly kau bangun satu hari tu, all this social media shit tak ada. Best ya. All this smartphone tinggi tak ada. Kau punya handphone Apple alih-alih tukar jadi Nokia. Back to basic aja. Back to basic. Okay Kau rasa kau lah. boleh survive Boleh Ustaz? Boleh lah, survive lah. Why not? Boleh. without social media? Boleh. Tak tahu Pasal apa kita tau? punya kita Aku punya dah daily life ni dah revolve around social media. Aku dah rasa. But aku that time handphone aku lupa nak bawa tau. Pergi Johor tau. Maybe aku bawa ni handphone lah, pasal ni handphone ada Line Malaysia apa. Aku tertinggal kat rumah. Pasal ni handphone je yang ada social media aku, yang ada aku punya bank detail semua, whatever shit lah is inside there lah. So this one is only for Malaysia Line, WhatsApp dengan WhatsApp je. Aku survive bro the whole day. Kau tak rasa rimas? Tak sia, I feel free Win. Ya. Tak bidding kau. Aku that day kat Johor tu, aku like macam sia banyak time sia nak jalan-jalan, nak tengok-tengok benda. Betul. Bro, Kau serius. akan Aku rasa free lagi sia. much more teratur. Sia. Macam much more proper apa arah tujuan kau. And then aku macam, itu pasal aku pergi Johor, macam benda aku beli. Pasal aku dah teringat, aku nak beli ni lah, aku nak pasang ni benda lah. Aku cari. Banyak time saya boleh buat. Ya. Betul. Best. I can agree to that lah. It's just that kita belum to the, macam kalau let's say kita tertinggal handphone kita pun, kita will go to the extent of patah balik sial. Betul. You know what I mean? Kalau dah keluar dah, let's say dah on the road pun, sial handphone aku tertinggal. Kau will make the U-turn to go back and take your phone. Betul. Tadi aku ter-scroll satu video ni. Satu orang ni, content creator. I think it's a Thailand lah. Orang Thailand. So dia macam those 1980s 1990s would understand this situation. I saw that video. Aku tengok Aku tak boleh ingat. as simple as main sabun, tangan tiup. Oi. Kau faham tak? Kau main sabun ni Bukan sampai tu aku tahu. Sabun je sabun kau tiup. Habis Baik satu. daun kau tepuk. Oh. Ada bunyi. Kau faham School tak? lah, school lah. Baik sia. Itu pun lain sia. Itu lain dah. Itu tepuk lain gini. Tepuk gini lain. Itu lain sia. So pada aku macam when you kita ada that aku pernah came across di social media bersama juga. Kita ada 1980 the millennial kids Millennial kids, okay. Kita came from two different time where kita adapt time tak ada social media dengan all this smart technology. Okay. The old school way. Dengan kita adapt bila kita have to transition to smartphone, Betul. internet ni semua. Aku rasa kita we did everything Did everything. Yeah. Kita punya time the millennial kids Yeah. It's just that
we are lucky to have that both worlds. Macam our parents, parents kita daripada old school apa? They find it they having a hard time doing social media stuff. Habis bila diorang buat, diorang post, aku macam cringe lah. Okay, then lagi satu soalan aku nak tanya. Rumah korang ada telefon rumah lagi tak? Aku ada. Aku tak ada sebab the only way to get a telephone line is through using your modem, which aku find it ridiculous lah. Then why I have a telephone point? Faham tak? So unless dia ada telephone point, then okay, aku beli telefon, aku beli yang lain lah. But the telephone line sekarang, especially macam Starhub dengan Singtel, plan dia ada tau. You want a home telephone number, then you get this, and then you connect through your modem. Correct. So sama juga apa, kalau modem kau down, habis handphone kau, telefon rumah kau pun down lah. At least kalau kau punya ada electronics down, kau punya phone masih, telefon rumah kau masih on sial. Ada plan dia yang separately. Masih ada. That uses landline. Dia cucuk direct kat LAN. Landline. Dia tak cucuk dekat modem. What I want is landline lah. That landline, telefon tu certain telefon je kau boleh pakai. Ada. Kau masih pakai lah? Aku masih pakai landline. Masih? Serius lah? Disebabkan apa tau? Disebabkan mate aku ni, aku tak galakkan dia untuk menggunakan handphone waktu siang. Jadi bila masa yang kita perlu untuk kontak dia, kita akan kontak dia through telefon rumah lah. Macam rumah kau, landline dia, kau pergi kat tepi jamban, kau tengok ada satu lubang. Asal jamban sah? Dia certain landline kat rumah kan, ada certain landline yang direct dekat timbuk, kau faham tak? Betul. Macam rumah baru sekarang cuma cucuk dekat yang current tu, meter box. Betul, meter box, correct. Tak pernah aku landline dekat toilet. Itu sebab lah, mana kau dapat ni? Aku nak kena dia je, pasal rumah dia rumah lama. Babi. Rumah dia kan blok lama. Aku dah fikir bila masa sial ada pergi tepi jamban, kau tengok ada square. Jangan aku balik, aku tengok, aku cari sial. Ada rumah dekat toilet pun ada orang taruh telefon. Itu diorang jalan wire lah. But rumah baru, dulu rumah lama kan memang dah siap TV dengan landline together. Betul. Sekarang kabelnya TV kan. Kabelnya TV. Rumah baru is landline sendiri, TV nya sendiri. So most of yang rumah ni diorang cucuk tu dekat modem, dekat electrical box tu. Aku in fact dulu yang aku punya first BTO tu, aku punya telefon soket tu semua aku convert jadi internetnya kabel. DC je. Tak, kau buka, pasal wire dia dah ada. Dia punya cabling tu dah ada. Dia dah ada berapa 5 wire. They do it as a telephone line because they want that telephone landline lah. Tapi wire dia dah ada, kau just convert je benda. Itu yang lecehnya, yang orang tak tu convert macam orang-orang tua. Yelah, belajar. Orang tua nak pergi belajar. Siul. Sebab that's my point lah. I mean like nobody uses that because of this lah kan. Sebab tu ni belajar pun lagi satu isu ni. Macam in-laws aku masih pakai telefon rumah juga. Singtel kalau down, tak dapat get through lah. Landline. Yalah. So at the end of the day, orang still call the handphone lah. Kebanyakan lah orang sekarang. Kalau kau nak pergi rumah yang ada nombor, ada telefon rumah nenek-nenek. Very rare to Aku nak tanya korang. Aku actually semalam aku naik Grab kan, dari kerja kan. Naik Grab Aku kesian je. $30 Bukan kesian, kaya sial. Hujan-hujan naik Grab. Sial lah. Dah baru gaji. Bukan baru gaji, motor rosak. Bateri kong. Datum kamu 350 dah masuk. Okay, apa ni? Aku ni suka berbual dengan taxi driver atau Grab lah. So happen that one of the conversation is aku tanya dia, uncle, you last time which one is better? Aku kalau jadi driver aku fuck lah. Uncle kau panggil aku. Okay lah. Anjing lah dia. Anjing lah. Uncle, now is good or last time is good? So dia cakap in general lah. Last time is good lah. I ask you, dia tanya aku balik.
now you remember how many phone number? Sial. Dia tanya aku tu tak jawab sial. Uncle, I don't know sial. Okay. I don't know my wife number also sial. Be honest, berapa nombor kau ingat? 2 je. Siapa? Mak aku dengan bini aku lah. Kau? Aku ada 2-3 juga. 2-3. Sama lah. Aku 2 je. Aku, mak aku, bapak aku, bini aku. Dah, tu je. Aku ni 2 je. Itu pun aku Kau bayangkan lupa. kalau handphone kau hilang je. Bro, rabak bro. Dulu butuh, kira dulu Aku, kita dia masa tertinggal lain. Tapi kalau hilang lagi, that's a different situation. yalah, sial. hilang is another problem lah. So kau tu sure. tak boleh tak boleh kiwak macam kiwak dah. Dulu kita smart in remembering people phone number tau. Betul. Kau faham tak? Macam Banyak bro Aku nombor rasa boleh ingat. because handphone ni adalah segala-galanya. Dia ada password kat Betul. dalam, dia ada memories, dia ada a lot of thing kat dalam. yalah, dulu pun kita pakai Jadi handphone. benda ni kalau hilang No, I mean dulu kita pun pakai handphone. ha, We still have to store number, what? But we were I know, but this one is about password, is about banking, is Everything, about bro. everything. Kau punya IRAS, kau punya Singpass, kau punya Simpas bro. everything je. yalah. Sawan je, hilang sawan je. Sure. Kau Babi, punya bro. account. Tapi kau perasan tak? Nowadays dah jarang orang okay, kau hilang terceceh tu satu lah. Tapi kalau macam bila kau hilang kena curi dah jarang. Bila kau hilang kena curi. Betul. Pasal kalau kau curi handphone, tu handphone boleh track. Betul. Dulu kan kita boleh curi handphone, kita boleh jual kat kedai apa. Betul. Sekarang dah tak boleh. Tapi Tak kau boleh. tak ada. dah kurang. Dah kurang. Tak ada. Kalau kau hilang handphone, kau rasa kau nak pergi track? Track sial. Kau hilang kau track. Ya. Kau track. Let's say handphone dekat Malaysia, kau nak buat apa? No, that's the thing. That's the thing about the phones nowadays. Even if it's off, even if it's disconnected, kau masih boleh track tu handphone. Yeah, I know. Then what you want to do? You go and find that person. Alah, fine lah. Most probably is still in nearby you lah, or kalau kat Singapore, still in Singapore lah. Don't know lah Ji. But the good thing about this is kau hilang, kau boleh delete kau punya application, kau boleh matikan. Betul. And kau boleh pindahkan dekat baru. Betul. Yeah. You can deactivate everything. That means lock out. Kira kalau kau tak nak pursue the person kau tak nak report polis pun habis semua details kat dalam kan. So just deactivate this whole phone lah. Yes. Leceh part is kau nak kena set up a new everything in the next phone lah. Betul lah. Kalau kau tak buat backup, kau nak kena start from scratch lah. Kan? Yes. Kalau kita korang rasa kalau kita buat di smartphone macam handphone lama, Macam handphone lama macam mana? tak taruh apa lancar lah kita. Lepas tu dulu punya bila baru start smartphone keluar, huru-hara Syah, semua hilang handphone kira huru-hara Syah. Ya, betul. Gila babi. Betul tak, we cannot afford to lose a handphone lah last time lah. Dulu tak ada password apa. Ada. Dulu tak ada. Ada. Tak ada. Handphone password. Tak ada. Ada. 3G, 4G tak ada. Ada. Kau picit dah tu nak last number kau nak kena picit star. Kau lock pakai handphone. Handphone kau lock. Handphone Nokia ada. tak ada lah Syah. Ada lah sial. Tak pernah pun. Tak pernah. Aku tak nak pakai Syah ada locknya. Ya ke? Tak ada lah bro. Or maybe after that. Maybe after Yang that tak ada lah. social media tapi But kira ada, macam colored phone yeah. Okay. Maybe, yeah. Maybe that Yeah. one is correct. Yeah. Yeah. Correct. But still I think also is easy to macam Itu hantar kedai unlock kan dah habis. betul. Satu one thing what they call macam government pun sial juga. Sorry lah. Tak, government mana? Government the whole of government lah. All the governments lah. Any institutional governments lah. Okay. Tapi tadi berbual pasal seberang tambak. Yalah semua lah. Semua government Okay. lah ni. Okay. Apa Asal yang ada orang pergi tutup tu. Dulu kita pakai yang Nokia is 3G mah. Betul. 2G 3G. Tu dia 2G. tutup apa. Jadi handphone lama semua dah tak boleh pakai 3G 2G. Betul. You die you must buy this stupid smartphone lah. Of course lah. Of course lah. Kena bahasa macam nenek-nenek yang bahasa pakai handphone lama apa.
Ada Dulu tapi lah, kira dulu. updated punya kira Yes lah 3G 3G lah. Still have to use 4G. Baru punya kira. But then you cannot use the phone with yang tak ada screen, just the number and Yeah. Dulu kan dekat 7-Eleven kan ada jual satu brand handphone ni Alcatel. Alcatel. Oh baik saya Alcatel. Keypad. Murah. Keypad orang buta pun boleh nampak. Sebenarnya besar saya nama dia. Itu handphone burn Syul. Handphone burner Syul. Ha. Kira menyundalnya handphone pakai tu Syul. Kira. So we can survive with it saya. Betul. Exactly. Itu ada okay, satu is like a legit reason, the other one is like conspiracy. Why? Conspiracy is dorang nak tutup ni 2G punya frequency so that the Illuminati can use it lah. Apa nanti? Illuminati Use it as apa? as their own network lah. It's just for them lah. For that 3G tu. 2G. Jadi kita dah tak pakai apa. So the communication dorang masih boleh pakai apa. That's the conspiracy lah untuk aku lah. Ya. Yang G ni apa maksud dia? Generation. Serious? Okay. So the legit one is the infrastructure, the whole 2G infrastructure dah tak mampu untuk maintain lah. Oh. Dah So 5G that means 5 generation. 5th generation lah. Alah 5G pun tak 5G sangat. Dia sekejap dia kasi kau rasa 5G, lepas tu back to 4G juga. Macam Certain area bro. because macam 2G you need to is radio frequency kan. So you need radio towers, transmission towers. Yeah. You need Yeah. locations, a lot of locations to put around everywhere lah. Macam Singapore je dulu dia punya transmission tower banyak apa. Betul. So they cannot afford to maintain the cost anymore lah. Ya. Macam 3G onwards dah pakai satellite apa. Betul. I see. Faham. Itu the legit reasons lah. Tapi aku still stick to the conspiracy lah. Fuck it lah. Illuminati lah kira. If you cannot maintain the structure, just leave it there. You cannot. Apa dia? If you cannot maintain the structure or infrastructure, you just leave it there lah. Other people might want to use also. It's considered a, let's say lah, ada apocalypse nuclear warfare. Yes. That thing can work, yeah, bro. I think they are still maintaining that thing. That's exactly lah. Sebab tu Illuminati yang Diorang masih ada barang tu. But probably tak ada orang yang nak jaga kan. betul. Kaki tangan lah kan. Betul. Semua konspirasi bro. So dipendekkan cerita, aku betul. rasa Malaysia is doing the right thing by doing. Because they want to watch you 24/7 lah Yes. 24/7. Takut tak? Takut tak korang? Apa yang kau tengah berbual ni, macam kau tengah live ni, direcorded tau. Betul. Jangan mami. So pada aku Malaysia is doing the right thing, but aku tak tahu how they going to control this thing. Cuma aku rasa umur 16 tahun tu masih terlalu ni juga. By right they should put at 18 years old. 18 years old ya? Tak Ji, Diorang punya tu wild Ji. 16 dah jalan Ji. Yalah, so Yalah. you extend Naikkan lagi 18 tahun ke atas baru boleh. Betul. Baru tanpa adult punya Betul. ni kira. Sedangkan rokok dia dah naikkan 21. Betul. Siapa? Apa? Singapore Malaysia dah naik 21 je nak beli rokok. Tapi minum boleh beli 18 lah. Tu lain lah. Rokok Tak teli sial. Minum haus. Minum haus. Tapi tak mabuk lah Tak mabuk lah. Tapi club masih 25 apa? Ada club 25 kan? it? Ada club 21 lah? dulu dulu time kita ada saya club yang 25. Itu untuk lelaki je. Itu tempat masa kelas-kelasnya je. Ya. Ya. Ada. Kan kau ni. China jam lah. Ya. Kan. Tapi anyway, I think 18 years old is quite reasonable actually. From 16 Betul lah. 18 actually. Aku rasa pasal maybe case banyak involve yang 16 ke bawah. Oh pasal that one is also one. The legal age for consent is 16 and above. Kan? Jaga? Yeah. Nak kahwin. They should make it To 18 lah pada aku. sex. 16. Legal age of consent is 16 I think. Okay, 16 dah boleh mantap lah. Dah. Tak payah minta konsen lah. Tak payah. Macam kita juga. Betul. 16 tahun ke atas dah tak kena rutan. Betul. Melainkan kalau dia suka lah, dia nak. Betul. Dia tak suka, dia tak nak.
dah dapat. Tu dah rogol lah gitu. Rogol lah. Betul. Bukan batu, bukan kayu, itu urat juga pelan-pelan taruh Iya. Bunga tak ada, pokok tak ada, wasaman kau dalam. Congrats to Malaysian government. Before we end off our episode this week, congrats to Malaysian government. Aku harap korang boleh do something good in banning di social media. Hopefully tak ada benda-benda yang melecehkan korang. Betul. So apa-apa benda yang lagi dah ban Apa lagi ya? Ban. Vape. Okay, vape dah ban lagi. Oh, you mean anything semua. anything dalam sejarah Sejarah mana? Singapura. yang pelik-pelik. Chewing gum. Chewing okay, dah ban. Apa lagi? Oh, mercun. Mercun. Dah ban sure. Lagi? Ada apa? Pada aku, bila kau cakap minum 18, rokok 21, pada aku tak teli. Tak teli lah. Orang pergi clubbing minum, habis dah minum, takkan tak isap rokok. Bidik saya tak isap rokok. Betul. Betul tak? Okay. Patutnya clubbing tu 25 ke atas je lah. Betul lah. Taruh 21 lah, 21. Okay, 21 lah. 21. Pasal RE pun 21 apa? Ya. Betul. At least 21 pun budak-budak dah bagi NS, dah ada duit. Betul, dah tak pakai duit mak bapak juga. Betul. Faham tak? Pakai duit mak bapak. Butuh pergi clubbing pakai duit aku pun minta kena terajang sial. They should ban. Yeah. They should ban. Sampai umur 21 tahun lah. Apa? Social media. Apa dia? Social media 21 pula kau nak ingat. Ya. Menggigil siap budak-budak sekarang. Budak terus 21 terus buat party je. Okay. Betul lah. Okay, pada kau kau as a, let's say kau as the government lah. Sebab apa? Sebab apa? Diorang masih boleh menggunakan telefon untuk kontak kawan-kawan diorang. Old school lah. Kawan-kawan diorang belum pergi luar negeri lagi, belum pergi jauh-jauh lagi. Tak juga Ji. Diorang boleh je contact through landline and such. Betul tak? Ada LDR apa? Melainkan kalau dah tahap bekerja 21 tahun, semua dah pergi ke Australia. Tak ada. Kau tak boleh cakap gitu. Kawan-kawan dah pergi ke New Zealand. Macam kawan aku ni kan. Tak, pasal apa? Baru start menggunakan social media untuk kontak. Habis orang yang apa? Faham. Umur 18 dah kerja Grab. Mana ada? Ada. Kerja Grab ini tapi belum keluar negeri. Faham tak? Belum jauh lagi. Kita jangan bawa pasal luar negeri lah. Social media jadi pun diorang tak perlu social media. Betul. Kau kira dalam social media kau sekarang siapa yang duduk luar negeri berapa banyak? Iyalah. Boleh kira pakai jari. Tapi kira the main purpose is kau, what is the purpose? Sebab dia what is the purpose kau buka social media? Contact orang-orang yang ini untuk bernetwork lah. Network untuk business and such, bikin duit. Kalau betul-betul fikir duit, lagi bagus lah. Betul. Tapi budak-budak sekarang bukan bikin duit, untuk menyundal. Style. Betul. Untuk style, untuk Sorry berjoget, lah, bertiktok, berjoget-joget, pun dapat like. Siapa sial? Dapat duit. Orang yang bekerja keras macam gini tak dapat duit. Berjam-jam aku on, tak ada orang fikir like pun. Apa bes sundal? Fikir lah like. Susah ke? Tak suruh bayar pun. Tak suruh bayar pun like je. Masuk scroll. Sibuk. Budak-budak yang joget dapat like. Pasal lah. Dia macam dulu time dulu kita sebelum TikTok ni keluar, dulu ada satu social media yang buat benda jahat. Itulah apa tu, tag. Bukan, Snapchat. dia macam TikTok. Apa? Snapchat lah. Sebelum TikTok dia ada social media juga, kasih gift juga. Okay. Oh, ini apa? Bigo. Stay on Bigo lah. Fuck TikTok. Kau dah TikTok buat benda baik, Bigo buat benda jahat. Bigo aku tak pernah. Aku tak pernah. Is it the same? Is the same. About the same lah. Kasih gift lah. About the same, and you can. Oh, it's a social media platform also. Yes. Oh. And you can earn lah. Bigo more to sana punya negeri lah. Yalah, then still like that lah. Stay on Bigo lah, Kanina. So Bigo trend dah turun. Ya. Pasal apa tau? Pasal TikTok ni dah evolve to become
not just a sharing platform but also a business platform also untuk orang earn duit. Yes. So and then kalau kau dah tengah scroll sekali orang joget lah apalah, kira dah tak syok saya. Bring back my Friendster lah. Bring back my Friendster lah bro. Friendster terus lenyap Masuk profile boleh letak lagu, entrance lagu macam, oi cool pun lagu kau. Kira masa baru masuk baju kan. Toleh sikit. Kau letak lagu tu, kau nak orang tahu aku tengah feeling macam gini, aku punya personality macam gini. Kira kau taruh lagu Million Tears, kira kau tengah kira kau tengah baru tengah hype lah kira. Alright guys. By the way, aku nak tanya, bigamy tu apa? Bigamy ke bigamy? Bigamy. B-I-G-A-M-Y. What is that? Dia polygamy ke bigamy? Bigamy maybe is two lah. Dua lah kira. Bi is two lah kan. Poly is like more than one lah in general lah basically. Is it? Betul. Kan? Bigamy that means kahwin dua je lah. Dia tak boleh monogamy apa. Monogamy is between one and one lah. Okay. And then bigamy probably 3 people lah. Or maybe 3 people. Oh iyalah, betul lah. Correct lah. 3 people dah threesome. Yalah, it means one person has two wives. Cerita sikit sebelum kita we got this post. Sekejap, aku buka lagu news. News today. Married man kept second wife and kids a secret for 30 years gets jailed for bigamy. Ng Tiong Min, 67 years old, shed tears in court and vowed to be a better father, grandparent and family member. That's all for the news tonight. Hutap pilot. Aku buka lagu. Habis cerita dia pendek je. Tapi kira uncle ni kira pro je. Tak ada. Kau boleh you can get jail for kahwin dua. Tak declare. Iyalah, Singapore kau tak declare, lu kena Syul. probably yeah. Correct. Ni overseas ke still within Singapore? Singapore. Macam mana dia lepas kahwin in Singapore kalau kahwin dua? Dia nak kena register apa? Maybe kahwin luar negeri lah. Kahwin negeri lah. Dah tu bila Okay, so dia macam dia kahwin luar negeri, dia kahwin kat Vietnam lah tak, pasal dia Cina kan, Vietnam lah. Kimak kau punya stereotip rabak. Rabak babi. Dia tak di Batam untuk Melayu. Thailand ada bersundel. Alah Vietnam sekarang tengah hot Vietnam. Vietnam lah. Pasal Thailand tengah banjir so sentence to 1 year 5 months jail je. So what the fuck sial, kau jangan main-main tau. Kau boleh kena jail, kau kena boleh masuk jail untuk kahwin dua sial. Yes. Insya-Allah. Aku rasa probably because of what is this law ya? To prevent macam jadi confusion of macam peninggalan harta ke. There's a Sharia law punya explanation ya. Iyalah probably lah. Diorang pun diorang pun ada law diorang lah. Yeah, but will. Yeah, for us will. Tapi for us kita the same reason, tapi kita kasih loose sikit, boleh kahwin 4. Tapi yalah, macam dia ni dorang punya kita pun nak nak kena ada permission, nak kena declare juga, nak kena declare. Kalau tapi kita tak boleh je. Macam dia nak kena minta permission first wife kan. First wife tapi government ni mestilah. So kena ada register. Walau really. Even if you go Batam, you kahwin Batam, kau nak apply rumah dengan yang the second wife ni, tak lepas je. Apply kat Singapore. Declaration. Yalah. Bukan berhajat kan kawan-kawan, tapi tapi okay, bukan pasal nak beli rumah lah, tapi dia dah kahwin, tapi perempuan tu tinggal second wife tinggal Batam je, dia tak move kat sini apa. Itu kau punya soalan lah. Kalau kat sana je lah. But if the wife just come here to like socialize or anything, nothing lah. Still okay lah. Tapi orang kahwin dua, for the second wife they want a permanent citizen kat negeri kita Okay, most of the time. So if
they want to have that citizen, they have to get married here, register kat sini. Dia takut confusion lah. Jadi macam Yalah, harta pusaka lah. if you get kids ke apa-apa, nak sekolah, sekolah ke betul. things like that, to avoid all this kind of ni lah. Bukan kita pernah buat, tapi ikut news yang kita tahulah. based on experience lah Ji. Bukan experience maknanya kita dah go through. Tak, kawan-kawan. Kawan kita dapat tahu cerita-cerita dari kawan-kawan lah. Betul. Betul. So itu saja. Ya, okay. tapi siapa? Last soalan. Tapi sabar. Nak minta permission tu handwritten consent. Kau macam berhajat je. Tanya. Nak tanya je. Permission from your wife lah. Handwritten lah. Consent lah. Probably consent lah. Not say handwritten lah, sign atau lah. through verbal pun boleh lah. Dia nak kena turun interview apa? Through maybe document online ke, I don't know lah. Oh, you mean bila kau nak register that second wife, that means kau nak kena ada written or personal verbal communication with the registrar. Yeah. That okay, first wife dah agree. Yes. Oh, tak boleh in secret lah kira. Boleh Ji. Serius lah. Serius. Ya, ni kira cerita apa tu, Piramli yang cerita apa, Tiga Abdul kira dah salah Syal. Madu tiga lah Syal, Tiga Abdul lain. Tiga Abdul. Aku rasa dulu masih boleh. Ya ke? Dulu masih boleh. Dulu boleh. Sekarang probably dulu Piramli minum stout. Saya kan cerita sini betul juga. to prevent confusion. Maybe because of that. Oh shit. Okay. Asal macam hampa je. Hampa bro. Okay lah guys, sebelum kita lagi rasa hampa kan, kita jumpa korang on the next episode lah guys. Tapi okay, declare je. Takut apa? Sabar. Aku jangan takut je. Sabar, aku pakai dialog that time. Ni bukan takut je. Ni bukan takut, respect. Diorang pun ada perasaan juga. Sialah. Alright guys, we will see you at the next episode guys. See you. Bye-bye. Yeah.